You all pernah tak alami situasi di mana tiba-tiba you berada dalam satu keadaan kejatuhan ataupun rasa satu tempoh masa yang rasa down. Dan apabila kita berada dalam keadaan itu, kita mula terfikir yang apa orang akan kata, apa orang tengok aku, macam mana orang melihat aku. Orang mungkin melihat aku sebagai seorang yang gagal. Dulu berjaya tapi sekarang tengok apa dah jadi. So pemikiran macam tu sebenarnya akan membuatkan kita terus rasa down. Kita kena bangkit, kita kena melawan. Tapi kita melawan tu, kita bangkit tu bukan untuk membuktikan kepada orang yang memperlekehkan kita di saat kejatuhan kita. Tetapi kita bangkit sebab untuk diri kita sendiri. Untuk kita buktikan kepada diri kita yang kita ni boleh bangkit, kita ni boleh betulkan keadaan, kita ni boleh kembali berjaya, malah lebih berjaya daripada sebelumnya.